Jom teman saya buat iceberg burnt cheesecake. Mula-mula masukkan cream cheese yang kita ambil dari peti sejuk lalu, lepas tu letak sini lalu. Lenyek-lenyek cream cheese tu, masukkan gula caster. Resepi penuh tengok di caption bawah dah. Lenyek-lenyek dan gaul biar sebati. Masukkan secubit garam. Masukkan telur satu persatu, gaul satu persatu dah. Masukkan esen vanila pula. Kacau biar sebati. Lepas tu kita guna mixer tangan bagi adunan gebu-gebas dan sebati. Masukkan whipping cream sampai sebati. Masukkan tepung jagung sampai sebati biar dia gebu-gebas sikit. Lepas tu masuk dalam loyang yang kita letak kertas baking paper. Tidak payah panas oven. Masukkan loyang dalam oven tu suhu 200 Celsius, api atas bawah selama 15 minit. Nak tahu dia masuk ke nak atas kek tu terbakar jolo tu masuk. Payah cocok sebab kita nak bagi cair kat dalam. Okey, dah siap masak. Tengok tu dia atas terbakar. Hak bakar tu atas awak lah nak bakar setahun mana. Dia suka setahun ni, kalau dia terbakar lagi dia pahit. Tengok tu dia jigli-jigli dalam cair. Sejukkan kek selama 3 jam untuk letak topeng pula. Terusnya kita sediakan topeng kek pula. Payah buka api dulu. Masukkan fresh milk, gula caster. Resepi penuh tengok di caption bawah dah. Kuning telur dan vanila dan whipping cream. Lepas tu buka api perlahan. Kena kerak kacau dah. Saya kacau dengan whisk. Ingat masuk garam sedikit. Kalau macam tak sebati, kita guna spatula. Kacau biar sebati. Kacau pula dengan whisk. Kacau sampai dia mendidih sikit. Bila dah mendidih, tutup api. Masukkan coklat corn. Kacau biar sebati sampai coklat tu cair. Okey, siap. Kek dah sejuk. Masukkan topeng dalam kek. Allah, nampak cair pula lah topeng. Jadi ni kita panah balik. Masukkan topeng coklat tu dalam periuk balik. Buat api sedahan. Kacau biar dia pekat sikit. Kerak kacau hangit kat bawah tu. Bila dah pekat, tutuplah balik topeng tu dalam kek. Lepas tu sejukkan semalaman. Dalam 6 atau 8 jam lah kita boleh buka loyang dari kek. Inilah hasil kejadian selepas semalaman. Cantik kejadiannya. Abur sedikit sebut coklat di atas kek bias kata. Okey, dan iceberg burnt cheesecake. Jangan lupa subscribe, like, komen, share video ini. Terima kasih.